Hello semuanya, kembali lagi dengan saya Iqbal Twin. Dan kali ini kita akan bermain Minecraft lagi. Dan ini adalah Minecraft Hardcore Malaysia episod 4. Dan episod sebelumnya kita jumpa sebuah terrain yang agak menarik. Dan saya tak rasa sedap hati dengan terrainnya, entah kenapa. Jadi kita tak akan explore terrain tu. Jadi kita tak akan explore terrain tu. Kita akan terus menjelajah kawasan lain. Dan kita akan teruskan menjelajah juga. Wow, jatuh aing. Okay, naik. Wow, ini ibarat kawasan pintu. Ada anjing tu. Aku ada tulang. Anjing. Bye. Mana? Macam aku nampak tadi. Oh ni. Hai. Oh, let's go. Let's go, kita ada anjing. Baik, sekarang nama kalah Jannah. Okey, Jannah. Mari kita jalan-jalan eksplorasi dengan lag, guys. Kita akan sama eksplorasi lebih dalam. What the? Tak apa, aku boleh buat. Kita teruskan berjalan. Saya akan teruskan berjalan. Kalau saya jumpa apa-apa, saya akan cuba untuk rekod. Saya mendengarkan bunyi Enderman. Di bawah kah? Ni pun tak dalam. Macam mana ada Enderman ni kalau tak dalam? Lapar cok. Mana anjing aku? Oh tu. Jom dogi. Widih, warna coklat. Anaknya putih. Macam saya. Tipu guys. Luas juga kawasan ni. Patutnya sesuatu yang menarik. Bukannya kosong. Tengah malam. Saya nak tidur lah. Selamat pagi. By the way, kat sana saya tak pasti, tapi kita akan cuba explore. Makin ada sebuah kawasan. Oh tidak. No. Ow. No, kita tertumpas dengan lag. Videonya 3 minit lagi. Aduh. Macam mana ni? Kita adalah hantu. Boleh. Sekejap, saya sebenarnya saya curi. Ada apa je dekat bawah kita, dekat bawah tempat spawn? Air yang banyak. Kawasan lava itu nampak macam menarik. Gua-gua kat sini memang bentuknya aneh, guys. Weh, jiut. Weh. Bapa. Siut dia bentuk kotak. Weh. Sekejap, bawah kita dekat lagi dengan spawn. Weh, serius lah. Apa kalau aku tahu? Kalau aku tahu memang aku tak masuk. Beris lah, ada makhluk apalah. Shit, what is? I'm dead.
Kalau kita mati, saya kalau macam mana buat macam mana lagi guys? Bawah air. Oh tak dekat, cukup jauh. Kalau dah macam mana buat macam mana guys? Dah mati, tak ada apa-apa. Aduh. Maaf kalau saya mati agak awal, baru episod 4. Saya rancangan nak buat rumah, tapi mati. Jadi maaf, device saya masih tak kuat. Jangan risau, saya akan cuba buat season 2. Season 2 mungkin saya akan cuba lebih baik untuk bertahan hidup. Wow. Ni kawasan dah secah bedrock. Ni terus masuk bedrock siap. Atasnya ada lava. PT lava cok. Okey. Kalau macam ni nak buat macam mana guys? Dah mati. Maaf jugalah. Saya masih noob. Masih tak mampu. Jadi mungkin saya akan cuba yang terbaik lain kali. Tapi mungkin saya boleh bagi korang sesuatu. Baiklah, maaf atas keadaan tadi. Nampaknya saya mati dan ini adalah dunia survival yang saya main ketika bosan. Dan macam korang boleh nampak, dia dah ada iron. Saya tak ada sand nak buat tingkap. Saya curi dari jiran sebelah, itu pun saya curi. Iron ni saya main ni. Saya dengar bunyi zombie. Masih nge-lag geng. Tak kisah mana-mana world masih lag. Mana zombie ni? Bawah kah? Ni ada kawasan gua baru yang macam ni. Menarik juga. Tapi hujan-hujan ni tak elok jalan-jalan. Weh, dekat belakang aku je. Yep, masih kuat. Dan ini hasil barang looting. Bandel ni masih kosong. Saya ada lalui snow biome. Kalau saya tak ingat, saya ada. Saya tak tahu kat mana. Sebab saya dah lupa. Dan saya masih baru. Yes. Ni apa? Tak ada undang-undang. Jatuh normal je. Sila ke atas. Macam pindah position baik. Okay. Tak menarik video ni kalau saya tak buat sesuatu. Okay. Hari hujan, boleh tidur tak? Tak boleh, ni bukan thunderstorm ni, hujan biasa. Syamatlah. Oh tidak. Bunyi skeleton. Bahaya tak? Bahaya enggak? Bahaya tak sih? Aku ni tak ada tingkap. Tunggu hujan ni lagi. Ni pun saya tak ada cik. Mana? Bunyi skeleton macam dekat siut. Tapi penting juga untuk buat off closing Baiklah, itu saja daripada saya, Iqbal Twin. Dan mungkin saya masih lemah dalam Minecraft,
tapi saya akan cuba sebaik mungkin untuk improvisasi diri. Dan kalau boleh, saya akan cuba yang terbaik lain kali. Jangan risau, saya akan cuba dapatkan device yang lebih kuat. Itu saya daripada saya Iqbal Twin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua orang. Terima kasih sebab telah support video ini. Terima kasih telah membantu saya capai 30 subscriber ke atas. Cuba sampaikan ke 50 subscriber. Sebab 50 subscriber, saya ada video special yang akan saya buat. Saya tak bersendirian. Baiklah, itu sahaja daripada saya Iqbal Twin, dan selamat tinggal, dan semoga kita jumpa di video seterusnya. Bye bye.